Assalamualaikum, tak cahau, wanakkam rakyat Malaysia. Saya baru saja selesai memberi keterangan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di Cyberjaya berkaitan dengan isu Menara Kuala Lumpur. Dan sangat mendukacitakan apabila sepanjang siasatan saya bertanya apakah kesalahan dalam ucapan saya, tapi mereka langsung tak boleh nyatakan. Saudara, saya akan ambil tindakan untuk saman pegawai yang panggil saya ni dan kerajaan Malaysia kerana telah melanggar perlembagaan di bawah perkara 5, iaitu tidak ada seseorang pun yang boleh dilucut kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Saudara, adakah semasa saya dipanggil ni, saya telah melanggar apa-apa undang-undang bertulis di Malaysia? Jadi saudara dan saudari, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, saya nasihatkanlah, tak perlu gunakan agensi penguatkuasaan. Jawab saja kepada isu yang saya timbulkan. Yang pertama, siapa yang membina Menara Kuala Lumpur ni? Kan, rakyat nak tahu juga, kerajaan Malaysia ke ataupun Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd? Dan apakah tuntutan yang dibuat oleh Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd terhadap kerugian yang mereka alami? Ini melibatkan wang rakyat 1 bilion ringgit bersamaan dengan 1,000 juta ringgit wang rakyat. Yang keduanya, Ling Siong Hai Service Master Sdn Bhd LSHSM ni, dia adalah Special Purpose Vehicle and SPV, di mana 70% saham adalah Ling Siong Hai dan 30% adalah Service Master Sdn Bhd. Soalannya, semasa bidaan ini dibuat, syarikat mana yang masuk? Ling Siong Hai masuk ke ataupun LSHSM ni masuk? Yang ketiga, kenapa equity pegangan saham Menara Kuala Lumpur daripada 100% milikan Bumiputera dikurangkan kepada 30%? Jawab soalan ni, Fahmi. Rakyat nak tahu, bukan gunakan MCMC. Apakah respon rakyat Malaysia? Hampa setuju tak Fahmi Fadzil kena jawab?